Selepas dititah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah supaya menghayati rukun negara, pemimpin DAP Roni Liu Hari Kelataran Selangor. Bekas Exco Selangor itu turut membacakan rukun negara yang tertulis pada plat terbabit. Rukun negara, the national philosophy. One, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. 5, kesopanan dan kesusilaan. In English, number 1, believe in God. Number 2, loyalty to the king and country. Number 3, supremacy of the constitution. Number 4, sovereignty of the rule of law. Number 5, courtesy and morality of our nationhood. Roni berkata kunjungan itu menyedarkan beliau bahawa apa yang ditinggalkan oleh pengasas negara bukan sekadar beberapa rangkap kata, tetapi suatu kebijaksanaan yang lahir daripada pengalaman pahit dan luka besar yang pernah dilalui. Menurutnya, kelahiran rukun negara sendiri tercetus selepas insiden 13 Mei apabila negara berusaha mengelakkan konflik kaum, perpecahan masyarakat dan politik ekstrim daripada berulang kembali dengan membentuk satu semangat kebangsaan bersama. Semalam, Sultan Sharafuddin menyeru beliau dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seri Kembangan Wong Siew Kee untuk mengunjungi plak monumen rukun negara di dataran Selangor seminggu sekali bagi menghayati makna rukun negara. Sultan Selangor dalam kenyataan bertitah ia supaya mereka menjadi rakyat yang tahu menghormati kedaulatan institusi raja dan menjaga adab kesopanan serta kesusilaan.